not home today, but hi everyone, have a nice day. Mulakan hari anda dengan senyuman dan hari ini. Wah, saya tak sangka untuk tahun 2026 kita akan pergi ke tak apalah, korang tengok dulu. Macam biasa, Ipan takkan bagi saya bawa beg. So, thank you. Baby tak kunci lagi kan? Tak. Thank you. Yeah. I'm so happy. Syukur Alhamdulillah. Padahal dua hari lepas tu sedih-sedih dulu bilik tak ada siapa pun nak sambut. Our breakfast. Thank you. Bye-bye. Sayangku. This is our first travel. First travel as a husband and wife. Yeah. Sebab before ni kita pernah juga pergi a few tempat. Satu untuk kerja. And now kita pergi ke Jakarta, Indonesia. Sayang, saya rekod kamu. Saya rekod kamu. So, waktu ni perjalanan kita orang naik train untuk ke gate yang sepatutnya. Tak salah saya gate CH. Tak ingat lah. Yeay, sayang kita naik Mas Irfan. Kamu Mas Irfan ya? Ini kapal bagus sih. Iya benar. Iya benar. Cuma namanya nggak ada Irfan, cuma Mas. Hi guys, apapun, have a good day, have a good day, and good morning. Today kita akan pergi ke Indonesia. Sebabnya Ipan hadiah birthday. Hadiah birthday pergi Jakarta. So, kita tak banyak rekod tadi. Adalah selit-selit sikit video montage. And kejap lagi lepas kita dah sampai, kita akan bertolak ke Bandung terus. Dan hari terakhir baru kita akan pergi Jakarta. So sekarang ni so kita orang akan berada di Indonesia selama berapa hari sayang kita di Indonesia? 6 hari 5 malam. Apa? 6 hari 5 malam. 6 hari 5 malam. Tengoklah kalau rasa nak extend ni. Tengoklah bibi puas atau tak puas. Kalau tak buat, Tambah lagi. okay. Pada tambah tengok poket pula. Betul? Yalah rasa poket dah sempit dan nipis pelik lah. Saya tak akan lupa yang tak nipis-nipis. So sekarang ni kita tengah tunggu boarding time pukul 9.20. Thank you korang sebab tengok ni. Sebab masih tengok ni, terima kasih. Nanti kita akan buat vlog sampai 6 hari lah. Oh my god. Okay, but it's okay. Kita ATM masih biasa je sekarang ni. Yang pasti makeup saya ni makeup simple. Makeup paling cepat untuk hari ni. And then tudung saya tak iron pun. Sebab tu tercacak tu. Dan ini adalah kali pertama saya rekod guna Osmo. Saya tengah rekod guna Osmo tau. Kalau korang kata cantik, saya pakai Osmo 4. Dan Osmo ni
Saya self reward untuk birthday saya tahun ni. I'm so happy. Saya suka sangat dengan DJI punya ini. Best. Itu saja. Nanti kita sambung balik. Okay. Saya nak buat roaming kejap. Wow. Barisan pertama. Berhati-hati semasa membuka ruang penyimpanan di atas. Anda dilarang. Tapi kali ni saya tak dapat duduk tepi. So enjoy je lah Apapun saya boleh cakap, makanan yang saya ambil ni saya order beef tau. Tapi sedap dia. 10 over 10. Very juicy. Lepas tu tak tahulah saya nak cakap apa. Tapi saya suka gila. Sedap. Korang kalau naik mas pergi ke Indonesia kot, saya tak tahulah. Korang boleh lah ambil beef ni. Memang sedap. Okay. Ke saya je yang peminat beef? Saya pun tak tahulah. Tapi sedap. Apa yang makin lama menyengit ni? Tapi tak apalah. Kita tetap menikmati makanan kita. So korang tengok je lah. Enjoy je lah, okay? For the time being, we apologize for any inconvenience caused. Thank you. Alhamdulillah guys, kita orang dah sampai dekat Indonesia. So sekarang kita nak pergi pick up kita punya bag. And then kita terus move ke mana sayang? Sekejap. Move to Stasiun Halim. Stasiun Halim nama dia. Naik Grab lah pergi sana. Stasiun Halim. Daripada Stasiun Halim, tunggu lah. Tunggu apa? Tunggu lah, mau bagi tahu. Tunggu lah. Apa tunggu lah. Okay. Kita akan masukkan video sikit-sikit. So sekarang kita nak pergi pick up bag dulu. Okay. Okay guys, sekarang ni kita tengah tunggu Grab car kita. Kat sini rupanya dia punya Grab macam-macam and kereta dia orang kata apa, kemayan lah, macam tu lah kan. Kita dah sebab dekat sini banyak juga ada Bluebird, Gojek. Banyak nama. Gojek atau Gojek. Banyaklah nama. And dekat sini kita terminal berapa? Terminal 3 ni dia banyak kemudahan, which is macam ni lah. Untuk tunggu Grab apa semua ni, dia memang ada sediakan. Okay, kalau kau dia dekat Grab, dia ada satu hak khas, memang Grab kau akan pick up kat situ. Kalau Bluebird dekat sini, kalau ni dekat sini. Jadinya kita tak takut, macam tak risau terlepas ke, tak tahu nak cari kereta kat mana, diorang akan serve kita, diorang akan handle kita lah begitu. Dan sekarang ni perjalanan kita nak ke stesen Halim Wush tu dalam masa 40 minit kan? Yang dalam masa 40 minit kan? Benar. Okay. Dalam masa 40 minit juga total dia punya Grab car adalah 179,000, which is dalam RM40 kita. Okay lah, 40 minit juga korang. Jauh juga lah. So now kita tengah tunggu Grab kita. Dah sampai. Bismillah. Terima kasih. Kali ni kita naik Grab car. Saya sebenarnya baru tahu yang dekat Indonesia pun ada Grab. Saya ingat ada Gojek je. Lepas tu dalam perjalanan yang panas naik Grab tadi, kita dah sampai ke stesen Halim. So inilah stesen Halim, tempat di mana korang nak beli tiket nak naik train Wush. Online tadi. Memang macam tu lah kan. So sekarang ni kita orang dah naik train apa saya? Wush. 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 Sekarang
ni kita dah naik bus. And then perjalanan kita akan bertolak daripada stesen Halim. Kita akan pergi ke Padang Larang. So mengambil masa berapa lama? Sini ke Padang 30 minit. 30 minit je. Ada satu lagi train. Oh ya ke? Kena bayar lagi? Ya, itu free. Nama dia feeder. Feeder train. Feeder train. Daripada feeder Padang Larang tu tukar naik feeder train ke Bandung dalam 20 minit ni. So total 50 minit jugalah. 50 minit juga. And kita orang check in hotel pun pukul 2. Jadinya sekarang baru pukul 1 Indonesia punya time lah. So Malaysia sekarang dah pukul 2 dah. Betul tak? Sebab lambat sejam. Jadi marilah kita. Oh by the way, harga tiket dia untuk 2 orang total 550,000 bersamaan dekat duit kita RM125. Train pun dah nak start bertolak, so bermulalah perjalanan kita untuk ke Padang Larang. So lepas sampai je kat Padang Larang nanti, kita akan naik lagi satu train. Tapi kali ni, train selepas ni dia free je tau, so jangan risau. Marilah kita menikmati view-view di Jakarta menuju ke Bandung. Lepas tu, kita naik ke feeder train. Train ni lah yang saya kata free tadi tu. Perjalanan dia dalam masa 20 minit juga untuk ke stesen Bandung. Barulah kita sampai Bandung daripada Padang Larang tadi. Maksudnya dia berapa orang lah? Rupanya train ni train free dan dia lalu dekat kawasan perumahan. Nice lah. This one train dia nama train dia feeder train, and yang ni tak perlukan bayaran pun. Free. And laluan dia lalu depan rumah orang. So kita boleh sambil naik train ni nak ke Bandung, kita boleh tengok environment kat sini. Dia more to nature lah. Sudah sampai. Now kita nak cari Grab untuk ke tempat kita dalam lingkungan 5 minit je. 5 minit Grab tu sampai. So jom, marilah. Kat sini ramai orang alah biasalah kan, orang akan cari orang untuk naik taksi dah. Kita dah sampai. Sini hotel kita. Berat tau. Terima kasih suamiku. Sama. Terima kasih for this treat. Let's go. Bilik kita nombor. Oh, 01. Ujung sekali. Bismillahirrahmanirrahim. I like it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam alaina ala ibadillah solihin. Wow. Ini view bilik. Oh, maknanya pintu masuk lah bilik kita punya view. Sini pintu masuk dia tadi. Wow. Antiknya. I'm so happy. Alright guys, sekarang ni kita orang decide untuk mandi-mandi dulu, solat apa yang patut. Kejap lagi baru kita keluar. Tapi kalau kita orang lapar, mungkin kita orang akan order Grab dulu kot. Sebabnya itulah sebab dia. So sekarang kita nak buat apa yang patut dulu. Nanti kita akan sambung balik kita punya vlog ni, okay? Alright, ini adalah kita orang punya dinner. Malam ni sebenarnya dah nak dinner dah. Total 57,000 juta. Juta ke ribu ni? Ribu. Tak kisahlah. Yang pasti duit Malaysia RM20. So satu makanan RM10. Sekali dengan delivery. Okey lah, jom kita try. Tahu-tahu dah sampai dekat tempat shopping. Maaf lah ya, tak banyak record bercakap sebab certain kedai diorang buka lagu plus pun excited shopping tu sampai. So sampai lupa semua benda tu tak. Apa yang saya boleh cakap, kedai dekat sini sumpah estetik and mostly semua harga dia memang okey. And barang dia pun quality. Wow, cantik lah kedai-kedai kat sini. Mari kita tengok. Wow. Alright guys, so kita sudah pun bukan hilang. Sudah pun terbang RM50 beli telekung instant. Sebabnya saya tak bawa telekung. Memang nak beli dekat sini telekung instant. Nanti saya tunjuk design dia kalau saya ingat lah. Tapi harga dia saya beli kat sini RM50. But it's okay. Kain dia macam sedap. So no problem lah. Tapi korang rasa tak boleh nak banyak record kat sini sebab kedai-kedai ni semua kat tepi-tepi jalan. Jadi kena lintas jalan. So agak susah sikit lah nak fokus jalan, nak buka kamera. So korang enjoy je lah Tak belakang. Cantik gila kot. Cantik gila. Pandang depan. Guys, so damage kita banyak juga hari ni. Tapi tak sebab nak record, disebabkan kita terlalu fokus membeli belah. Jadi saya tak sempat nak record, lagi pun kita lalu kat tepi jalan. Jadi macam tak berapa berani untuk bawa kamera record je kan, risau lah juga. So saya tunjuk sikit jalan-jalan dia. Sekarang kita tengah jalan kaki. Korang tengok Lagu Dylan dengan Mini apa tu? Tak ingat. Oh, janji. Inilah jalan-jalan kita orang. Ekstrim. Dan last stop kita untuk first day ni adalah Indomaret. Ni antara yang famous dekat Indonesia lah. Sebab kalau macam dekat Thailand, diorang kan famous dengan 7E. Tapi saya datang sini, saya tak sempat nak try makanan-makanan diorang. Saya beli apa? Air je kot. Tapi kat sini, air teh dia macam-macam flavour. Korang datang sini, korang kena try. Sheesh. I see who you are. You are my enemy. Apa? Aku tak tahu lah. Saya tak dapat nak record banyak sebab terlalu penat. And now kita dah sampai dah dekat hotel. Saya
Saya rasa kita sambung hari the next day lah ya. Sebab agak barai juga. Rupanya perjalanan kita orang hari ni dari pagi sampai tadi 10,000 step. Kaki nak hancur dah. Okay guys, so kita jumpa in another day? Maybe? Kita jumpa in another day di Bandung. See you guys. Bye. Good night.